Ada 10 kesan sampingan ataupun rahsia kemoterapi yang ramai orang tak tahu. Contoh yang pertama ialah nausea and vomiting. Maksudnya loya dan rasa nak muntah. Nasib baik sekarang walaupun apa masalah you, ada ubat untuk lawan dia, terutama sekali yang muntah ni. Nombor 2 ialah masalah letih. Nombor 3, taste bud you, selera you dah bertukar, dah tak lalu makan, berat badan dah turun, kadang-kadang rambut dah mula luruh, gugur dan jadi dekat nak botak. Selalunya saya suruh cukur terus jadi botak, lelaki wanita pun. Lepas tu masalah fertility, kesuburan untuk lelaki dan wanita yang masih lagi boleh beranak, hati-hati, okey. Lepas tu kadang-kadang berat badan turun ataupun kadang-kadang meningkat gila-gila. Kuku semua boleh pecah-pecah, ada kebas kaki dan tangan, dan kadang-kadang otak pun terganggu, dan bone marrow, tulang sumsum kita pun terganggu.